Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Masri Muhammad Channel dalam siri Malaysiaku episod yang ke-64 kali ini. Bagi anda yang baru masuk channel saya ini, sila subscribe dulu. Mudah-mudahan membantu saya untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua dalam dunia yang sangat mencabar sekarang ini, kuasa ekonomi bukan hanya ditentukan oleh teknologi dan kekuatan ketenteraan sesebuah negara. Salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan kelangsungan ekonomi sesebuah negara itu ialah dari aspek keselamatan ataupun keterjaminan bekalan tenaga yang terdiri daripada minyak dan gas. Mana-mana negara yang mampu menjamin bekalan minyak dan gas bukan sahaja dapat melindungi ekonominya sendiri, malah menjadi rakan strategik kepada negara-negara industri. Baru-baru ini kita dapati negara kita Malaysia bergerak pantas dengan memastikan bekalan minyak dan gas terjamin, strategik, senyap dan tanpa bising-bising. Pertamanya, kita sudah dapat jaminan bekalan minyak daripada Rusia untuk jangka masa panjang. Keduanya, kita melalui Petronas sudah memeterai perjanjian dengan Turkmenistan untuk memajukan simpanan gas yang terbesar di dunia. Tidak ketinggalan juga, Petronas melaporkan kejayaan eksplorasi dan penemuan gas di Suriname. Sebelum itu, negara Jepun telah bersetuju untuk membeli gas dari Malaysia untuk tempoh 20 tahun yang akan datang. Jadi, marilah kita sama-sama ulas pencapaian ataupun strategi Malaysia berkait dengan bekalan tenaga minyak dan gas ini untuk kestabilan bekalan jangka panjang. Sebelum kita ulas langkah-langkah strategik Malaysia ke arah bekalan yang terjamin di masa hadapan, elok kita lihat dahulu status pengeluaran minyak dan LNG Malaysia sekarang ini. Pada suku tahun ketiga tahun 2025 ini, Malaysia mengeluarkan kira-kira 45.1 juta tong minyak sehari dan 737 bilion kaki padu LNG. Jadi Malaysia mengeksport sebahagian daripada minyaknya yang terutama yang berkualiti tinggi ke negara-negara seperti Australia, Thailand dan China. Pada masa yang sama, Malaysia mengimport minyak untuk memenuhi keperluan domestik yang semakin meningkat. Jadi secara amnya, bekalan minyak dan LNG Malaysia disokong oleh pengeluaran domestik, import jangka panjang dan juga operasi Petronas di luar negara. Persoalannya sekarang ini, mengapa minyak dan gas masih lagi penting? Ramai menyangka bahawa dunia sudah meninggalkan bahan api minyak ini. Hakikatnya tidak sekali. Menurut pelbagai agensi tenaga antarabangsa, minyak dan gas masih membekalkan lebih separuh daripada penggunaan tenaga dunia, walaupun tenaga boleh diperbaharui berkembang dengan pesat. Bagi gas asli umpamanya semakin penting kerana ia dianggap sebagai transition fuel sebelum negara benar-benar beralih kepada tenaga hijau. Sebab itulah negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan, China, India dan juga negara-negara ASEAN masih berlumba-lumba mendapatkan kontrak LNG jangka panjang kerana negara yang mampu menjamin bekalan LNG mempunyai kelebihan ekonomi dan geopolitik yang besar.
sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, seperti yang saya sebut di awal video tadi, Malaysia telah mencatat beberapa perkembangan yang sangat baik dan penting dalam isu jaminan bekalan tenaga ini. Tanpa banyak gembar-gembur dan tidak bising-bising, kita telah berjaya mengukuhkan bekalan tenaga untuk jangka masa yang panjang. Antaranya ialah jaminan bekalan minyak dan gas daripada Rusia, kerjasama strategik Petronas di Turkmenistan, kejayaan eksplorasi gas di Surinam dan juga kontrak LNG selama 20 tahun dengan Jepun. Yang pertama, jaminan bekalan minyak dan gas dari Rusia. Baru-baru ini Malaysia mengumumkan bahawa Rusia memberi jaminan bekalan minyak dan gas untuk tempoh jangka panjang. Walaupun butiran komersial belum diumumkan lagi, tetapi dari sudut strategiknya ia mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, Malaysia mempunyai pilihan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, ia mengurangkan kebergantungan sumber bekalan daripada negara-negara di Timur Tengah. Dan yang ketiga, ianya memberi fleksibiliti kepada Petronas dalam menguruskan perdagangan minyaknya. Jadi dalam dunia yang semakin tidak menentu ini akibat konflik peperangan, geopolitik dan sebagainya, kepelbagaian sumber bekalan merupakan satu bentuk jaminan ekonomi yang mantap. Yang kedua, kerjasama strategik Petronas di Turkmenistan. Satu lagi berita besar ialah kerjasama Petronas dengan Turkmenistan. Turkmenistan ini antara negara-negara yang memiliki antara simpanan gas asli terbesar di dunia. Jadi apabila Petronas terlibat di dalam pembangunan gas di negara ini, manfaatnya bukan sekadar keuntungan dari segi pengeluaran. Malaysia sebenarnya memperolehi pengalaman dan teknologi, akses kepada sumber gas berskala besar, peluang perdagangan LNG yang lebih luas serta memperkukuh rangkaian bekalan global Petronas. Yang ketiga, kejayaan penemuan gas di Surinam. Perkembangan yang paling menarik ialah kejayaan Petronas di Surinam. Baru-baru ini Petronas mengumumkan satu lagi penemuan gas di Blok 52. Dengan penemuan terbaru ini, jumlah penemuan Petronas di kawasan tersebut kini melebihi 1 bilion tong setara minyak ataupun oil equivalent hasil daripada 8 eksplorasi yang berjaya. Ini bukan penemuan kecil sebenarnya. Presiden Surinam sendiri menyifatkan kejayaan ini mampu mengubah ekonomi negaranya seperti yang berlaku kepada Guyana. Lebih penting lagi, Petronas telah mengesahkan bahawa penemuan ini berdaya maju secara komersial dan keputusan pelaburan akhir dijangka dibuat pada tahun ini juga. Ini menunjukkan bahawa Petronas bukan sekadar mencari minyak. Mereka berjaya mencari medan yang benar-benar boleh dibangunkan. Dan yang keempat, negara Jepun membeli LNG Malaysia selama 20 tahun. Satu lagi pencapaian besar ialah kontrak LNG bersama syarikat utiliti terbesar Jepun, JERA. Melalui perjanjian ini, Petronas akan membekalkan sehingga 2 juta tan LNG setahun selama 20 tahun bermula tahun 2028. Ini amat penting kerana Jepun merupakan antara pengimport LNG terbesar dunia. Hakikat bahawa Jepun sanggup menandatangani kontrak selama 2 dekad ini menunjukkan keyakinan tinggi terhadap Malaysia dan Petronas sebagai pembekal tenaga yang stabil dan dipercayai. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sebagai rumusannya, dalam hal bekalan tenaga ini kita perlu bersikap realistik. Malaysia tidak boleh lagi bergantung kepada pengeluaran domestik semata-mata. Pengeluaran minyak daripada sebahagian medan minyak di dalam negara kita sekarang ini semakin menurun, sementara permintaan domestik terhadap gas umpamanya semakin meningkat, termasuk daripada sektor perindustrian dan juga pusat data.
Jadi dalam situasi yang begini, strategi yang mantap dan baik ialah memperluaskan eksplorasi di luar negara melalui usaha-usaha diplomatik dan kerjasama menang-menang dengan negara yang berkenaan. Dan inilah yang telah dilakukan oleh kerajaan dan kita menyaksikan kejayaan seperti yang telah dipaparkan di dalam video ini. Oleh itu, strategi melabur di luar negara seperti di Rusia, Turkmenistan dan juga Surinam ini serta kontrak bekalan LNG jangka panjang ke Jepun menjadi langkah strategi yang sangat penting yang telah diambil oleh negara kita, Malaysia. Jadi berdasarkan kepada perkembangan semasa ini, Malaysia berada pada landasan yang kukuh ke arah sebagai pemain utama bekalan tenaga dunia di samping memastikan bekalan domestik terjamin, insya-Allah. Terima kasih kerana sudi menonton video saya ini hingga ke akhir. Sekiranya anda suka dengan video ini, sila subscribe channel saya, like, komen dan share video ini. Mudah-mudahan dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan dan sahabat kita di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.